Hello, selamat datang ke gameplay Pokemon Ruby lagi. Dan kali ini kita dah sampai ke Fortress City. Dan agak kuat tapi biarkan. Di mana kali ini kita akan melawan gym leader yang bertemakan burung. Dan untungnya di sini Bajra sudah level 30 dan harapnya langsung menang lah. Dan tanpa basa-basi kita langsung saja memasuki gym leader kali ini. Okay, betul tak gym leader dia flying? Yep. Rasanya tak ada yang nak dirisaukan. Dan seperti yang korang tahu, saya dah tengok dekat Google kelemahan flying type ni macam mana. Diorang ini lemah terhadap dua jenis kalau tak silap antara batu dengan elektrik. Dan kat sini saya tak ada Pokemon batu. Jadi kalau apa-apa jadi kat Bajra, saya kena mula daripada awal. Dan ni tak mahu basa-basi, langsung saja kita lawan. Dan kat sini pun masih ada trainer juga. Dan bagus untuk level up si Bajra. Shockwave. Okay. Dan puzzle dia rasanya senang je kot. Swablu. Thunderbolt. Okay. Masih tak ada masalah. Okay. Ya. 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 Okay. Faham. Macam tu. Ni. Maksudnya? Okay, faham. Macam ni. Sini balik. Dah, settle. Fight me. Okay. Hello. Come on, Bajra dah boleh level berapa dah? Okay, Swallow. Dia makin tinggi level makin lambat dia ESP dia dapat. Bukan makin lambat, makin sedikit. Itu yang jadi masalah untuk Pokemon sekarang yang saya dah ada. 1000 boleh tahan. Tak payah kot. Tak payah roh. Okay. Kita berjaya mengalahkan siapa tu? Macam ni lagi. Oh, ni tak boleh. Macam ni. Wingull. Nice. Alang-alang Bajra level 32 lah Dan harapnya Bajra boleh kalahkan ni. Ambil masa nak level up masalahnya. Pelipper. Besarnya mulut dia. Okay. Sikit lagi. Sikit lagi nak level 32. Dah tu. This one. Okay, I see. Okay, siapa ni? Winona. I'm the leader of 4-3 Pokemon Gym. I've become one with bird Pokemon and have soared the sky. However, grueling the battle, we have triumphed with grace. Witness the elegant choreography of bird Pokemon and I. Okay, let's go. Dia ada 4 Pokemon. Oh my god. Langsung Thunderbolt je lah Dia double team. Nice. Kita dah level 32 Altaria. Tak payah kot. Thunderbolt. Tak super efektif. What do you mean? Spark. Apa tu? Oh no. Bajra lemah terhadap ground type Pokemon, lupa.
Oh my god. Kita kena hidupkan Bajra Okay. Ow! Apa tu? Lupa. Kenapa keluarkan fighting type? Please. Antras. Sumono tak gerak lagi. Sadik. Water. Okay, ada Dragon Dance. Not very effective. Okay. Hyper Potion. Bajra, you can do this. Kalau saya keluarkan chicken mesti mati. Percaya pada saya. Bite. Apa tu? Dragon Breath. Please Bajra. Thunderbolt. Sikit lagi. Alah, dia Hyper Potion. Dia heal balik Pokemon tu tak guna betul lah. Yes, paralyze pada muka. Kena tukar Pokemon. Aduh, chicken mati lagi ni, percaya pada saya. Okay, nice. Blaze Kick. Miss. Please, Blaze Kick. Aduh. Nice. Double kick. Alah, kenapa pakai tu Blaze Kick kan boleh. Yes. Boleh. Boleh. Yes. Makan tu. Okay. Okay, Skarmory. Wow. What happened to you? Okay. Steel Wing. Okay, that's new. Besi lemah terhadap api kan? Yup. Yes, level 37 dah. Pelipper. Okay, tukar balik. Bajra. Thunderbolt. Yes. Gila, MVP lah chicken. Tapi tu pun gara-gara Bajra juga. Kalau tak paralyze si Altaria tu, chicken tak boleh menang tu. TM40. Aerial Ace. Okay. Nice. Tapi wah, Altaria bukannya Pokemon burung ke? Kenapa tak super efektif dengan elektrik? What do you mean by that? Okay, maknanya kita dah boleh pasang HM kan? Mana HM? Why? Alamak, saya tak ada Pokemon burung lah. Ada tapi Swablu lah. Tak nak kena tukar dengan chicken. This is pain. Okay, kita tukar dulu dengan Rakun. Rakun ada apa? Summary. Dia ada cut dengan Rock Smash. Please. Nak tak nak kena belajarkan Rock Smash kat Sumono. Okay, boleh tak terbang? Boleh tak selalu terbang? Boleh. Nice. Oh, moveset dia pelik. Okay. Not even a problem. Nah, dengan itu kita dah boleh balik. Kita cuba balik ke Little Road. Little Road mana Little Road? Ni kan? Ni? Tak. Ni kan, tak silap. Yep, betul. Hello, I'm home.
Boleh tak kita langsung tidur saja? Oh, tak boleh interact lah. Lupa. Dah. Macam ni boleh heal ke Pokemon? Nope. Kan nak heal Pokemon? Boleh kan? Sepatutnya kat rumah. Apa ni? There's an instruction booklet for the running shoes. Press the B button to run while wearing your running shoes. Lace up your... Okay, yang ni yang press B tu. Ada apa-apa tak? Oh, did that give you that bitch? Then here, something from your mom. Too bad, the bag is full. Apa? Apa yang nak diberinya ni? Kejap. Kita buang hypo. Okay. Kita bagilah iron dekat siapa ni? Bajra. Dah. Apa ni? Amulet coin. Apa tu? Don't push yourself too hard here. You can always come home. Go for it. Okay, baru heal. Jap, apa item yang kita dapat tadi? Amulet coin. Double money in battle if the holder take part. Wah. Kita nak bagi kat siapa? Bajra. Nope. Gift. Sorry. Kita nak bagi siapa? Bajra. Quick claw. Okay, tukar. Dan sepatutnya sekarang kita dah boleh level up Peka dan baru last Swablu. Yang saya nak tukar nama. Saya tak tahu nak namakan dia apa. Kalau korang tahu nak namakan apa, silakan komen di bawah. Kalau tak ada pun nanti saya akan namakan sendiri. Sepatutnya dah tak jadi masalah. Dan sebelum tu saya nak check, ada benda menarik tak guys? Okay, sebenarnya ada. Dan ini bukan spoiler, ini lebihkan ke tips and trick. Dimana kalau buat korang yang tak tahu, sebenarnya kita boleh rematch balik dengan trainer-trainer yang kita dah lawan di Battle Zone kalau tak silap. Dengan cara korang pergi ke Pokénef, lepas tu ke Trainer Ice. Nah, kalau ada tanda Pokéball kat tepi belah kanan dia tu, tandanya dia boleh lawan lagi. Dan saya ingat saya nak cuba lawan ni Winston dengan Cindy. Dan sekarang kita dah pakai Amulet Coin. Rasanya duit yang kita dapat double dibandingkan yang sebelum ni. Hello. Okay, betul boleh rematch. After I lost to you, I learned a bunch of things about Pokemon. Good for you. Now you gotta die. Linoan. Okay, Thunderbolt. Oh, wow. Oh, langsung level up Peka. Baik. Hai, sikitnya 10,000. Wow, banyaknya dia bagi. Sebelum ni dia bagi berapa? Okay. Dan rasanya kita dah boleh progress dengan pergi ke mana ni? Okay, Peka dah level 11 Kita dah boleh progress balik dengan pergi ke Fortree City. Iaitu yang ini tak silap. Nah. Jadi kita boleh langsung progress dan banyaknya duit yang dibagi. Wow. Sekarang objektif kita adalah pergi ke bandar baru dan kita level up Peka. Dan harapnya Peka dapat kita gunakan untuk lawan gym leader nanti. Itu je yang saya harapkan. Okay. No. Nak ke kita lawan dia? Okay, jom kita tengok seberapa banyak duit yang kita dapat lawan trainer. Oh, dari satu je. Oh no, not you again. Thunderbolt. Okay, tapi tu super efektif. Swablu bukan Altaria. Bawa perasan dia. Alah, tadi nak tengok berapa banyak duit yang kita dapat. Oh well. Hujan lagi. Progress. Kita progress. Natu. Okay.
Shockwave. Walaupun tak ada ball lagi kuat dibandingkan Shockwave, tapi dia punya efek untuk Shockwave lagi satisfying dibandingkan Thunder Wave. Dan saya tak tahu kenapa. Shockwave. Ow. Nice. Okay, Perker dah level 13. Nice, Perker. ada budak yang menyamar jadi pokok. Okay, let's go. Okay, dah ada banyak Pokemon sini. Okay, serangga kebal terhadap elektrik. Saya kena pakai Cikit. Sardin. Rasanya Sardin boleh kalahkan mereka. Kot. Saya tak tahu. Mind Reader. Okay. Surf. Boleh kot? Nah, boleh. Bukan dah level 14. Coughing. Coughing poison Pokemon. Lemah tak ada apa. Okay. Poison. Aduh, tak ada item. Sikit lagi. Ninjax. Okay, boleh ni, percaya. Saya percaya pada Sardin. Okay, attack miss pada muka. Oh, dia tak ni. Dia tak apa tu? Okay, kita serang dulu. Saya kan dia lemah terhadap water type. Kalau serangga jadi kalau ada sayap. Nice. Aduh, biarkan Sardin mati je. Jahatnya. Hyper Potion pun nanti lama-lama mati juga. Oh, ada heal powder. Sardin, I'm here to save you. Heal powder. Bukan. Super potion. Okay. Rasanya dah tak ada masalah. Progress. Dan sekarang baru 20 minit. Dan korang baru perasan yang saya tak pakai topi kat sini. Okay. Cast form. Wow. Dia tukar form. Apa? Ultraman Cosmos? Sepatutnya dia lemah terhadap electric type kan? Yup, betul. Well, that seems underwhelming. Okay. Perker cepatnya level up dia. Dia pakai mana apa? Oh, Dark and Ghost type. Although the photo. Okay, nope. Rasanya dah okay tu. Dah kuat. Perker moveset dia dah kuat. Okay. Oh. Dan sekarang baru saya tertanya-tanya, apakah kalau dia ada moveset yang berbeza, Pokemon dia akan bertukar mengikut situasi. Macam tadi kan hujan, dia tiba-tiba tukar jadi tu. Yang saya dapat cast form sebelum ni pun moveset dia ada yang api dengan ice. Apakah akan berubah juga bentuk dia? Menarik. Nanti saya cuba. Nak level up je yang agak malas tu. Melodic. Okay. Thunderbolt. Okay. Ow. Okay. Itu sakit. Dia pakai full restore. Jangan risau. Dia full restore, kita heal juga. Mana super potion? Nah. You can stop me. Jangan mati. Okay. Sepatutnya sekali lagi shockwave dah mati ya. Yep. Okay, perker dah level 17. Nice. Bajra setengah mati.
Heal dulu. Okay. Okay. Boleh tak cut? Jap. Maknanya kita dah tak boleh pakai cut lagi lah kan? Use. Boleh tapi kat chicken je lah. Chicken moveset dah bagus. Tak payahlah. Setakat ni tak payah dulu. Aduh, ni lagi. Macam kenal. Ni lagi kan? Siapa nama dia ni? Kikleon. Okay. Thunderbolt. Dah, mati terus. Nyusah. Oh, ada trainer lah. Nak ke sana? Tu cuba ke sana dulu. Hello. Seedot. Lemah terhadap flying dan juga fighting. Fire dan juga flying. Tukar dulu. Blaze kick. Nice. Okay, Pekka dah level 18. Cepat juga. Jap. Chicken boleh belajar aerial ace kan? Sebab flying type. Kalau pack boleh belajar, mungkin aerial ace boleh pun. Kita cuba bagi dekat ni. Sebab dia tak boleh pakai fly kan? Banyaknya Pokemon daun dia. Okay, Lombre. Orang Mexico ke apa ni? Flinch. Come on, chicken. Okay. Dia kebal terhadap api. I see. How about that? It's still useless. Ada orang kat situ. Redah je lah. Supaya Pokemon saya boleh level up dengan cepat. Loaded atau loaded. Oh, salah. Tukar. Tukar dengan chicken. Nice. Pack. Masih kuat Lombre. Okay, flying type. Kena ingat. Fake out. Chicken flinch. Please chicken. Saya percaya pada anda. Aduh. Move Pokemon paling useless. Fury Swipe. Dah lah, tak ada rasa. Dia pakai Full Restore. Okay, critical. Okay. Ada lagi. Kita boleh langsung pakai Blaze Kick Come on. Berapa banyak Pokemon ada fake out ni? Gila lah diorang. Okay. Siapa tu dah level 20. Nice. Okay. Sepatutnya dah boleh gunakan si Pekka. Item. Tick. Kita tak bagi kad Awana dulu. Okay. Saya ingat nama dia. Awana Swablu ni. Jadi kita takkan bagi kad Awana dulu. Kita akan level up Pekka ni sampai level 35 ke atas. Sebab gym leader tadi pun dah setara dengan Bajra. Dan saya tak nak Pekka mati. Nugget. Apa tu? Chicken nugget. Banyak sangat lah item.
Ada yang nak kena buang ke? Toss. Nugget. Nugget ni apa benda? I would like to see. Nugget. A pair of gold can be sold at a high price. Emas. Emas. Eh? Jalan je lah. Oh, dia boleh ke sini balik. Okay. I see. Okay. Sure. Search skill. Serangga. Lupa peka macam ni dia punya ni. Bite. Aduh, tak ada rasa. Ow. Tukar. Dengan siapa? Chicken. Boleh je dengan sardin. Lupa kan. Okay, ow. Nah. Dari tadi ke? Okay. Tak boleh lah, tak cukup kuat. Trainer aja level 28. Sikit lagi. Nah. Makan tu. Okay, nice. Kita bagi balik dekat ASP share kepada peka. Tak boleh. Nah, lepas tu kita kena Bajra. Bajra ada amulet coin, boleh double duit. Macam mana nak tengok ni? Macam mana nak tengok duit? Pocket knife tak ada. Ni, Risham. Banyaknya duit saya, 40,000. Okay. Wiki Baby. Pocket block tu apa? Saya tak pernah ni lagi. Ada menyamar. Okay. Tak ada masalah. Kan? Kalau budak kecil tu dia selalu pakai poison dengan serangga tadi. Okay. Ninjats. Okay, ninjats flying kan? Yup. Shockwave. Ow. Kena paralyze pada muka. Okay, betul. Super efektif. Okay, level 21. Vice Grip. What the heck is that? Normal type. Grab the four with large and powerful pincer. Fake tears. Buang lah. Kita hanya ambil yang ni lah. Attack. Offense move. Attack move. Offense. Tak ada siapa yang faham. Ni apa? Hello, what is this? Full heal. Dah ada sepatutnya. Okay. Progress. Okay, baru sampai road 121. There are power beyond our understanding. Rods. Thunderbolt. Nice. Duskull. Okay, Pokemon baru. Tapi Bajra kuat Tak ada benda nak dirisaukan. I have lost. Okay. Stop. Okay. Stop baca dialog Risham. Stop baca dialog. Cleon. Tukar kepada Chicken. Let's kick. Attack miss. Come on, Chicken.
Nah. Fire type. Dah pergi. Nice. Okay, chicken dah level 38. Peka dah level 22. Nice. Survivor. Nope. Chicken boleh, chicken boleh. Not very fat. Touche. Apa lagi Team Magma buat kat sini? Okay, we're to move out to Mountain Pyre. Apa lagi yang diorang buat ni? Hello? Ahead looms Mountain Pyre. It is a natural monument to the spirit of departed Pokemon. I see. Kita nak ke sini dulu. Sini dulu lah. Nak ke level up? Alah-alah. Level up saja. Nice. Misi. Tapi sikit lah dapat ace. Sini ke? Ya. Macam bukan je. Dia Mountain Pyre kan? Bukan. Sini. Ni tanah perkuburan Pokemon. What? Okay, saya agak blur. Tak faham apa yang terjadi. Okay, sini kot sepatutnya. Okay. Betul lah ni Mountain Pyre. Kenapa dia orang nak ke Mountain Pyre? Dan asal gunung ni memeningkan kepala? Tak ada bawa. Nice. Okay, level 23. Nice. Salah. Ni. Boleh je ke sini jap. Apa ni? TM48. What is TM48? Skill swap. Switch ability with the 4 on the turn this is used. Useless. Nope. Kenapa Team Magma pergi ke tanah perkuburan Pokemon? What is wrong with them? Oh, ada Team Magma. Fight me! I ain't scared of you. Lagi keluarkan Zubat. Kan pakai Bajra. Memang kena lah. Tapi dah mula lambat lah sebab Zubat lagi. Ni kalau 3 Pokemon dia pakai Zubat, Bajra kenyang. Okay, level dia 30 semua. Aduh, betul lagi Zubat 3 ekor Zubat dia pakai. Nice. What's up with you? Puchiena. Tukar kepada Summoner. Summoner, it's your time to shine. Dia pakai raw. Bajra. Annoyingnya lah. Astonish. Not very effective. Vice grip. Okay, tu okay. Boleh, kita boleh kalahkan dia. Okay, attack miss. Okay, bagus. Okay, Peka, nice Peka. Numel, Smono.
Dig. Nice. Okay, sikit lagi kita akan berjumpa dengan siapa tu? Ketua tim Makmar ke? Mumel lagi, okay. Tak jadi masalah. Semua okay, Denisia. Deep. Focus energy. Oh no. Okay, tak jadi masalah. Macam mana Pokemon tu boleh belajar Magnitude? Okay, level 24. Nice. Apakah dah level 24? Okay. Jangan mati. Please jangan mati. Nice. Oh, Maxi. Not you again. You impeded our plan repeatedly. But this time, you're too late. The blue orb that rests at the top mountain pyre. I, Maxi, claim it as mine. Finally, I can realize my grand design. Come on, crew. It's Slate Port next. Oh no, this cannot happen. How could they take the blue orb? The blue and red orb must never be separated. They belong together. Fine, you take the remaining red orb. Kenapa bagi kat saya? Please take after the foul man and get the other orb back. Okay. Kenapa diorang ke Slate Port? Apapun kita progress dulu. Dengan cara kita keluar dari sini. Kita progress ke bandar baru dulu. Saya tak nak sisirkan progress saya. But dang it. Okay, let's go. Progress. Sini kan? Hello. Together, we're fearless. We will demonstrate how tough we are. Let's see about that. Spinda and Slacking. Okay. Thunderbolt kepada Spinda dan juga double kick terhadap Slacking. Dia pakai focus punch mati ni, percaya pada saya. Okay, nice. Huh? Okay. Okay, mati. Let's go. Oh, apa ni? What is this? Filled with rare Pokemon, Safari Zone. Hello, I'm sorry. You may witness many kind of Pokemon rarely seen in Hoenn, and you will see them in their wild, untamed state in natural habitat. What more, we thrown open the gate of Pokemon Trainer. You're encouraged to catch Pokemon for keeps. Come in and enjoy the Safari Zone. Maksudnya? Why zone? Okay, never mind. Welcome to the Safari Zone. Is it your first time? Yes. When you enter the Safari Zone, you start with 30 Safari Ball for catching Pokemon. The Safari game is over when you run out of Safari Ball or when you walk 500 steps. Come in and enjoy the Safari Zone. Okay, apa yang bagus sangat dengan Safari Zone? Macam zoo ke? Tapi kita boleh tangkap Pokemon. Oh, tak boleh masuk. Kena ada apa tu? Pokeblock.
Okay, that's a bummer. Okay, let's go. Progress. Manatrick. Manatrick lawan Manatrick. Let's go. Not very effective. Tapi sakit. Thunderbolt lagi. Paralyzed. Okay, nice. Okay, Peka dah level 25 Kejap lagi nak masuk level 5 level lagi nak masuk 30. Okay, first of all, what is this? Carbos. Okay, penuh. Okay, not even a problem. Okay, let's go. Pikachu! Ada Pikachu. Okay, electric lawan electric. Electric type. Okay, kalah. Kat mana dia jumpa Pikachu? What? Okay. Okay, Linon. Susah sebut dia. Oh, dah lepas. Lilycove City. Okay, ada banyak benda yang kita kena check di gameplay akan datang. Luasnya. Apa salah dia? If this whole wide world become ours, Team Magma, it will be happier place for Pokemon 2. What do you mean? Okay. Dan atau apa, saya akan berhenti sampai di sini saja. Gamenya tengah hype Apa saya nak cakap Ya, macam tu lah yang seperti korang cakapkan. Yang sekarang Team Magma berulah lagi. Dia pergi ke Mountain Fire dan mengambil Blue Orb atas alasan yang tidak tertentu. Tapi sebelum ni, di gameplay akan datang, saya akan heal Pokemon dan akan langsung ke Slate Port, tempat di mana Mr. Briny atau Briny hilang. Mungkin terjadi sesuatu di sana dan ya, kita tak tahu. Saya tak tahu kita akan lawan gym leader bila, tapi nantikan saja. Dadah.